Tak sangka lelaki ini jumpa buah durian di hutan Amerika Tengah, tapi tak macam pokok durian pun. Cuba tengok. Okey, dia rasa ada lagi yang gugur sebab bau wangi tu kuat. Memang ada sebiji lagi. Jadi nak buat apa dengan buah ni? Nak bagi balik pada pokok ni ke? Disebabkan perasaan ingin tahu tu kuat, dia buat keputusan untuk bawa balik. Lagipun dia pelik juga sebab pernah tengok buah durian dalam Facebook, tapi rasanya tak berlubang pun di tengah macam buah ni. Cukuplah cakap-cakap tu. Cepatlah buka, kami pun nak tengok isi dalamnya. Macam musang king ke? Atau macam buah durian kampung je? Kopek! Okey, seperti yang korang tengok. Dia tak perlu buka pakai pisau pun. Guna tangan saja. Maksudnya kulit dia lembut lah, kan? Warnanya, oren pekat dan baunya tersangatlah wangi. Cuba abang makan pula rasanya apa. Rasanya tak macam buah durian langsung. Dia lebih kepada rasa buah mangga.